Jom cegah insulin resisten. Ramai orang struggle nak turunkan berat badan. Cepat penat, craving gula tak habis-habis. Tapi tak ramai sedar puncanya mungkin datang dari satu benda, rintangan insulin. Apa itu insulin dan kenapa insulin penting? Insulin ni hormon yang bantu bawa gula dari darah masuk ke sel untuk dijadikan tenaga. Tapi bila badan dah tak sensitif pada insulin, gula tak masuk, dia melepak dalam darah. Akhirnya weight gain, tenaga drop dan risiko kencing manis pun makin tinggi. Apa punca badan dapat rintangan insulin? Antara sebab utama rintangan insulin ni, yang pertama, terlalu banyak makan gula dan makanan proses. Yang kedua, kurang bergerak. Yang ketiga, tak cukup tidur. Yang keempat, stres berpanjangan. Dan yang kelima, guna produk jagaan diri tercemar toksik. Semua ni ganggu keseimbangan hormon kita hari demi hari. Berita baiknya, badan kita boleh jadi insulin sensitif semula. Secara alami, tak perlu buat mahal pun. Kaedahnya, yang pertama, buat intermittent fasting. Bagi badan masa rehat dari proses makanan. Ia bantu turunkan paras insulin. Yang kedua, senaman berkala. Senaman ringan macam brisk walk 30 minit sehari pun cukup untuk hidupkan semula sensitiviti insulin. Yang ketiga, makan real food. Utamakan makanan fresh, bukan yang datang dari kilang. Elakkan gula tambahan. Yang keempat, cukupkan tidur dan urus stres. Badan tak boleh pulih kalau sentiasa penat dan tegang. Hormon pun perlukan rehat. Bila insulin kembali sensitif, berat badan lebih mudah turun. Tenaga stabil. Dan risiko penyakit pun berkurang. Mula perlahan-lahan, tukar gaya hidup sikit-sikit. Bukan untuk kurus semata, tapi untuk sihat sepanjang hayat. Insulin yang seimbang bantu kawal gula, berat dan tenaga harian kita. Jom, mulakan langkah kecil hari ini. Nak banyak lagi tips kesihatan? Follow, like dan repost video Kak Ros banyak-banyak. Semoga dengan sharing kalian ni, kita boleh bantu ramai orang jadi alert dan sihat tanpa ubat. Jom, cedok ilmu bermanfaat. Assalamualaikum.